Perang di Timur Tengah semakin tidak terkawal dan berubah menjadi skandal serta pertelingkahan. Menurut kenyataan bersama Amerika Syarikat, Israel dan Lubnan, wakil-wakil Israel dan Lubnan telah bersetuju untuk menghentikan tembakan sepenuhnya dengan syarat bahawa Hizbullah menghentikan serangan dan mengundurkan pejuangnya dari kawasan selatan Sungai Litani di Lubnan. Tetapi Hizbullah, maafkan saya, telah menolak mentah-mentah dan menyatakan bahawa mereka tidak berniat untuk mematuhi sebarang perjanjian gencatan senjata. Itulah nilai sebenar diplomasi di Washington. Pada masa yang sama, skandal antara Trump dan Netanyahu semakin memuncak. Sampai ke tahap, Netanyahu berkata bahawa mereka tidak lagi memerlukan sebarang bantuan dari Amerika. Konflik antara Netanyahu dan Trump mengenai Lebanon menekankan betapa matlamat ketenteraan Netanyahu dan mungkin juga kelangsungan politiknya sangat bergantung kepada Presiden Amerika Syarikat yang tidak berkongsi keinginannya untuk meningkatkan ketegangan. Akhirnya, Netanyahu telah hilang sabar dan beliau menyatakan bahawa Israel tidak lagi memerlukan bantuan daripada Amerika dan bersedia untuk melepaskan kerjasama seperti itu. Secara keseluruhannya, mari kita bincangkan berita-berita ini sekarang. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka pada episod ini, tulis sebarang komen anda di bawah video ini dan langgan saluran Telegram saya, Peci News. Pautan ke saluran tersebut ada dalam keterangan video ini. Jadi, mari kita mulakan dengan konflik. Ini adalah antara Netanyahu dan Trump yang mula menjadi di luar kawalan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengelak daripada menjawab soalan mengenai kenyataan Presiden AS, Donald Trump, yang memanggilnya gila semasa runjingan terakhir dengan mendakwa bahawa antara mereka hanya terdapat perbezaan taktikal. Tetapi akhirnya, Netanyahu hilang sabar dan menyatakan, petikan, kita tidak lagi memerlukan bantuan daripada Amerika Syarikat. Dan kenyataan ini telah mencetuskan kekecohan yang sebenar. Tetapi dari mana ia muncul? Dan apa maksud di sebaliknya? Hari ini, Perdana Menteri Israel telah menghantar surat sokongan kepada resolusi Republikan Amerika yang mencadangkan untuk membatalkan subsidi langsung tahunan kepada Israel dari Amerika Syarikat yang berjumlah hampir $4 bilion setahun. Resolusi itu menyeru supaya semua pembayaran kepada Israel dibatalkan dan sebaliknya menandatangani perjanjian di mana Israel akan membeli senjata dari Amerika Syarikat, bukannya menerimanya sebagai bantuan. Ahli Kongres Republikan Marlin Stutzman pada hari Rabu telah mengemukakan satu resolusi ke Dewan Perwakilan yang menyeru kepada pemeteraian memorandum persefahaman baharu antara Amerika Syarikat dan Israel. Dan pada mulanya, dokumen ini dipandang secara skeptikal. Kononnya, dengarlah, ini hanyalah satu resolusi. Mereka hanya akan bising sekejap dan kemudian tenang semula. Tetapi tiba-tiba, Benjamin Netanyahu sendiri menyatakan bahawa Israel tidak lagi memerlukan bantuan daripada Amerika Syarikat. Dan ini tiba-tiba mengubah persepsi terhadap inisiatif daripada ahli Kongres, Stutzman. Akhirnya, Netanyahu menyatakan, petikan, sudah tiba masanya untuk beralih daripada status penerima bantuan kepada status rakan kongsi. Kami mahu menyara diri kami sendiri. Saya ingin menyatakan bahawa memorandum persefahaman 10 tahun yang sedang berkuat kuasa yang memperuntukkan bantuan ketenteraan kepada Israel dengan jumlah keseluruhan sebanyak $38 bilion akan tamat pada tahun 2028. Dan inilah Netanyahu berkata, kita tidak lagi memerlukan bantuan dalam bentuk seperti ini. Dan menariknya, sebelum ini inisiatif seperti itu hanya didorong di Amerika oleh pengkritik Israel sahaja. Sekarang ia didorong oleh penyokong tegar negara Yahudi. Kerana di dalam Amerika Syarikat sendiri, sikap terhadap Israel jelas berubah. Dan berubah bukan memihak kepada Israel. Menurut tinjauan yang dijalankan oleh Pew Research Center pada bulan April, peratusan rakyat Amerika yang mempunyai pandangan negatif terhadap Israel telah meningkat daripada 53 kepada 60 dalam setahun yang lalu. Oleh itu, kenyataan seperti itu oleh Netanyahu adalah satu percubaan yang jelas, anda tahu, untuk bertindak lebih awal, seolah-olah mengatakan, kami sendiri yang menolak bantuan anda, bukannya anda yang mengurangkan bantuan kepada kami. Tetapi Netanyahu menghadapi masalah besar, terutamanya dalam konteks di mana Trump sendiri pernah menegurnya bahawa dia sudah lama akan berada di penjara jika Trump tidak melindunginya. Sebenarnya, pada bulan Oktober nanti akan diadakan pilihan raya Knesset di Israel dan Netanyahu masih belum menunaikan janjinya untuk memusnahkan Hamas. Dan dia juga tidak menunaikan janji untuk menukar rejim di Iran. Dan beliau menerima kritikan hebat di dalam Israel kerana serangan berterusan oleh Hizbullah. Dan di sini pula, ada pula skandal dengan Trump. Pada masa yang sama,
konflik antara Trump dan Netanyahu timbul di tengah-tengah perang di Lubnan. Dan di sini juga ada berita. Menurut kenyataan bersama Amerika Syarikat, Israel dan Lubnan telah bersetuju untuk menghentikan semua pertempuran dengan syarat Hizbullah menghentikan serangan Dan akan mengundurkan pejuang mereka dari kawasan di selatan Sungai Netanyahu di Lubnan. Tetapi hari ini, kumpulan Hizbullah telah menolak semua syarat yang dicadangkan selepas pada mulanya milisya Syiah itu menyatakan kesediaan untuk menghentikan semua pertempuran. Tanpa persetujuan Hizbullah, gencatan senjata mungkin hanya tinggal di atas kertas sahaja. Dan para pejuang secara terang-terangan berkata bahawa mereka tidak peduli langsung tentang sebarang perjanjian gencatan senjata. Dan selepas ini saya akan jelaskan kenapa saya kata semuanya sudah di luar kawalan. Masalah untuk Donald Trump ialah gencatan senjata sepenuhnya di Lubnan merupakan salah satu tuntutan utama yang dikemukakan oleh pegawai-pegawai rasmi Iran dalam rundingan dengan pentadbiran Trump mengenai perjanjian untuk menamatkan perang. Sebab itu Trump mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam perbualan telefon yang penuh dengan kata-kata kesat. Trump sendiri telah mengesahkan perkara ini. Saya ada satu episod khas mengenai topik ini di YouTube. Jadi, sila pergi dan tonton. Selepas perbualan telefon itu, Trump mengumumkan satu lagi gencatan senjata separa di Lubnan yang merangkumi komitmen Israel untuk tidak mengebom Beirut sebagai pertukaran dengan penghentian serangan Hizbullah ke atas bandar-bandar Israel di sepanjang sempadan. Hizbullah pada mulanya berjanji untuk mematuhi gencatan senjata itu. Tetapi dalam 48 jam terakhir, kumpulan tersebut telah melancarkan beberapa serangan dron ke atas sasaran di wilayah Israel. Dan pada malam Rabu, Presiden Lubnan, Joseph Aoun, dengan bangganya mengumumkan bahawa gencatan senjata baharu akan berkuat kuasa dalam masa 24 jam. Namun, beberapa jam kemudian, pemimpin Hizbullah Naim Qassem menolak perjanjian itu dan menifatkannya, peti kata, sebagai rancangan untuk memusnahkan sebahagian rakyat Lubnan. Jadi, Ketua Pejuang Hizbullah menyatakan bahawa gencatan senjata mesti merangkumi pengunduran penuh tentera Israel dari seluruh selatan Lubnan dan berjanji akan meneruskan serangan selagi tentera Israel masih menduduki sebahagian Lubnan. Dan di sinilah penting untuk difahami bahawa jika Hizbullah benar-benar menolak perjanjian itu dan terus melancarkan roket serta drone ke utara Israel, ini mungkin mendorong Trump untuk memberi Netanyahu kuasa penuh, lampu hijau untuk meningkatkan kempen ketenteraan di Lubnan. Tetapi itu akan membawa kepada kegagalan muktamad rundingan dengan Iran. Dan di sini saya ingin menyatakan bahawa dalam kerangka persetujuan antara pihak berkuasa Israel dan Lubnan, kedua-dua pihak telah bersetuju untuk mewujudkan apa yang dipanggil zon perintis di selatan Lubnan, iaitu kawasan-kawasan tertentu di mana Angkatan Bersenjata Lubnan, bukan Hizbullah, tetapi tentera tetap yang sepatutnya mengambil alih kawalan sepenuhnya ke atas kawasan-kawasan ini dan memastikan tiada kehadiran Hizbullah. Sebagai balasan, tentera pertahanan Israel akan menarik balik tenteranya dari kawasan yang sama. Dan jika ini berjaya di kawasan perintis, kedua-dua negara bersedia untuk mencapai perjanjian menyeluruh mengenai keamanan dan keselamatan. Dan pada masa itu, besar kemungkinan Israel benar-benar akan keluar dari Lubnan. Dan dalam kenyataan bersama, Israel dan Lubnan mengesahkan bahawa mereka tidak mempunyai niat bermusuhan antara satu sama lain dan berjanji untuk meneruskan rundingan secara langsung bagi mengukuhkan kepercayaan, menyelesaikan semua isu yang belum selesai dan bekerja ke arah perjanjian menyeluruh antara kedua-dua negara. Namun, nampaknya semuanya berjalan lancar dan baik. Tetapi Hizbullah secara terang-terangan menyatakan, kami tidak peduli langsung tentang perjanjian-perjanjian kamu itu. Kami, pada hakikatnya, hidup demi peperangan. Jika tiada peperangan, maka Hizbullah juga tidak akan wujud. Jadi, ternyata peperangan di Timur Tengah sekali lagi keluar dari kawalan. Iran menuntut agar peperangan di Lubnan dihentikan. Hizbullah berkata, tidak akan ada sebarang penamatan. Israel pula akan terus meneruskan peperangan ini. Dan Trump, berdasarkan perkara ini, tidak akan dapat mencapai sebarang perjanjian dengan Iran. Ini dipanggil zugzwang, di mana setiap langkah yang diambil akhirnya tidak membawa kepada apa-apa kecuali kekalahan. Di sini, saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian secara keuangan melalui sebarang derma menggunakan pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Saya amat berterima kasih atas sokongan anda. Dan kawan-kawan, saya ingin mengingatkan bahawa saya kini mempunyai seorang peguam YouTube yang hanya menggunakan bahasa Ukraine. Oleh itu,
Jika anda ingin mendapatkan maklumat dalam bahasa Ukraine, pautan ke saluran tersebut ada dalam keterangan video ini. Sila lawati dan jangan lupa untuk melanggan. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.